Menyambung video sebelumnya, kali ini saya akan menunjukkan suasana bermalam di campsite atau yang disebut pos 2 dan tempat mandi yang ada di pos 2. Bagaimana cara kami tidur di pos 2 dan suasana sebelum kami turun menuju ke pos 1, pos rimba. Dan di sini ada juga beberapa rintangan yang akan kita lewat. Yang terpenting dari semua tu adalah semuanya pulang dengan selamat. Malam ni saya beristirahat dan saya juga diajak makan sama makcik dari Malaysia. Dari Pahang. Makcik dia panggil aku. Okeylah, makcik pun makcik lah. Kakak. Makcik pun makcik lah. Kan jauh. Makcik kan awak umur anak saya. Pas. Okey, kita diajak makan nasi goreng tapi direbus. Nasi goreng ni tapi direbus. Ini nama dia Resort. Resort. Universiti dekat Pahang buat. Universiti dekat Pahang dibuat. Kita makan nasi dari Pahang hari ni. Sedap. Sedap. Dia makan ni. Sedap kan? Sedap. Sedap. Alhamdulillah. Dia dah jaga saya. Turun tadi. Bagus. Pak polisi yang bagus. Alhamdulillah. Saya tumpang popular dia malam ni. Live ke ni? Tak. Apa nama YouTube awak? Nama saya. Nama awak? Nama apa? Saya cantik mungkin lupa. Okey. Tak. Ni saya nak masuk situ. Saya nak masuk YouTube dia. Saya saja. Itu anak. Itu bukan anak saya. Itu bakal menantu. Bakal menantu. Saya juga. Kais Maulah Huda. Macam mana dia? You? Bukan. Ini. Dalam daging. Kalau I. Baru I. I biasa. Betul? Tengok otak sendiri lah. Susah Begitu kita. Apa saya cakap ni? Begitu kita. I satu. U S YouTube dia. Maulah Huda. Kais Maulah Huda. Dia ni YouTuber famous dekat Indonesia. Baru 300 subscriber. Banyaklah tu. Baru buat. Dia YouTube famous. Dia polis. Amin. Handsome. Awak polis ke? Ya betul saya polis. Dia jaga saya dengan baik dekat gunung. Turun tadi. Turun tadi. Guys. Mukris jaga saya. Dia bukan Mukris. Saya naik tadi Mukris. Turun. Apa nama? Is. Kais yang jaga. KI. Q. A biasa. A kecil. Kais. IS. Nanti saya WhatsApp awak Nanti YouTube saya keluar. Nanti Shirley. Nanti saya Shirley. Bukan, Kais. Awak kalau nak jadi orang Pahang, dua-dua ni bujang. Dia dah ada cewek saya dah tanya tadi. Kalau Tom saya dapat menantu ni. Tidak weh kalau ada cewek yang kacau. Dan merah. Tak ada gunanya ni. Ya. Alhamdulillah dah habis. Okey. Good luck guys. Kita akan keliling tengok campsite malam ni. Bismillah. Terima kasih. Apa? Ini kita tengok. Lagi apa? Lagi apa ni? Mau naik lagi pemanasan. Warm up. Boleh saya video? Ini lagi pemanasan. Bukan pemanasan. Warm up. Nak naik sekali lagi. Nak naik sekali lagi. Balik macam-macam lah. Ada yang santai. Santai. Ini campsite ramai. Karena di sini totalnya 51 orang dari Malaysia, 53 orang dari Malaysia, dan kami ada sekitar 7 orang dari polisi. Kabasarnas. Nama pula sama. Nama sama, saya kirakan saya dipanggil. Oh, saya Kis. Saya Kais. Oh, Balkis. Okey, ada sekitar 2 orang polisi, 2 orang SAR, 2 orang BNPB dan 1 orang TNI. Jadi ada 7 dan begitu juga dengan guide sekitar 19 orang. Kira-kira sekitar 70-an orang
di malam ini. Jadi tendanya tuh betul-betul banyak. Ini tenda. Tenda lagi di sana. Ini tempat tadi kan hujan kan, jadi disimpan di sini. Okey. Ini semua rata-rata tenda. Sampai sana. Inilah suasana di malam ini. Suasana pendakian malam ini. Ini masak air kopi. Kita akan pergi ke dapur. Pergi dulu ah. Eh, tak makan ni? Makan. Oh, Tok Samsul lah. Lagi apa? Dah siap makan? Lagi apa Tok Samsul? Lagi Siap apa? makan. Alhamdulillah, senang. Sedap. 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 Makan dulu kat sana. Banyak. Ada Sam. Oi Sam. Oi. Lagi makan. Makan dia. Lagi makan ni. Sekarang kita ke dapur. Dapur malam campsite. Surah tak ambil gambar. Ini Kak Zura sama Abud di bawah rupanya ni. Makan. Makan. Okey. Wah, ini Bang Moran. Aman. Aman. Wah, ini dapur. Aman. Dapur umum. Abang Adi siapa terbaik? Dapur umum untuk guide, sweeper dan keamanan. Itu dia. Lagi. Okey. Itulah vlog kita malam ni. Besok kita akan sambung lagi. Kita turun lagi sekitar jam 8. Perkiraan jam 10 sampai jam 11 dah sampai di pos 1 Limbah. Okey. Ni sini. Mandi kan ni? Mau masuk. Kalau mandi di pendakian Gunung Air, kita jangan takut kekurangan air untuk mandi. Karena di sini itu ada air terjunnya, tapi jangan mandi di air terjunnya karena ada pam. Mana pam dia? Itu di atas. Ini kita lagi sama siapa bang? Siapa nama bang? Fitri, salam kenal bang. Kais. Dari Pahang, Malaysia. Jadi abang? Syamin daripada Malaysia. Daripada Malaysia Pahang. Salam kenal Kais dari Lingga. Lingga Bunda Tanah Melayu. Ini kita akan mandi di sini. Jadi jangan takut, jangan risau kalau di pendakian Gunung Daik. Karena sudah tempat mandi. Ada tempat mandi. Ada water point juga kan. Aman lah untuk air. Okey. Tengok ni air dia dalam. Itu air terjun apa nama dia? Dia terjun. Ni bukan pam. Ini bukan pam. Mana? Ini. Ini bukan pam. Berarti kita boleh mandi sini tapi jangan di situ. Jangan di sini. Dia beda alur kan? Ada yang panggak laut, ada yang naik ke, ada yang panggak laut ke? Kita mandi di sini boleh, tapi jangan mandi di situ sama situ. Okey, dikarenakan saya tidurnya menggunakan hemok. Tak bawa tenda tapi saya bawa hemok. Ini hemok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kelambunya. Ini dia. Okey, bismillah. Saya nak tidur di sini. Malam ni saya tidur cepatlah rasa. Okey, saatnya kita akan tidur di hemok gang. Basah tak bang? Kira tembus tak anu dak kelambu dah? Ni tak. Tembus ah? Ni mana masuk? Ada anu dah tak? Betul tak? Okey, jadi sekitar jam 10. Kerana besok kita akan melanjutkan balik dari pos 2 ke pos 1 sekitar jam 7.30. Kemungkinan sampai jam 10 lah, kerana 2 jam kan. Jadi saya akan tidur malam ni. Beginilah suasana tidur di homok. Okey, kita sambung lagi besok ya. Assalamualaikum saudara.
ini adalah hari kedua pendakian. Jadi di sini kami telah nak balik karena dah siap lah kan pendakian semalam, dah sampai semua ke puncak, semuanya sampai ke puncak. Ada sekitar 2 orang yang putar balik karena tak sanggup lah, lagi tak fit kondisinya, jadi putar balik. Sekarang tengok masing-masing sekarang lagi persiapan sarapan. Sebentar lagi akan buka tenda. Kemas barang kita. Barang. Sampai jam 7.30 kita akan balik. Kopi. Mari ngopi. Okey. Okey. Sejuk. Sejuk. Just nice. Cuaca pun cantik hari ini, insyaAllah. Kita akan turun dalam masa 1 jam lagi. Cuaca baik, pendakian pun baik. Saya difahamkan ini merupakan kumpulan pendakian terbesar dari Malaysia, pendakian ke Gunung Daik seramai 53 orang. Tidak ada lagi, tidak pernah mana-mana kumpulan pendaki dari Malaysia ke Gunung Daik ini seramai ini. Terima kasih, Haji. Ini dah mulai bongkar-bongkar tenda. Oh, kita kena kasih coklat. Oh, alhamdulillah, makasih. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini sebelum kami balik. Berarti apa? Pendakian juga kalau balik. Kalau balik pendakian juga. Pendakian, Tetap pendakian. Penurunan. Penurunan. Kalau balik kita penurunan. Ini orang masak air. Kopi. Kopi. Kopi orang Indonesia memang Mantap. mantap. Kopi Lingga. Kopi Lingga. Oh, dasi tu ada macam soda. Ada es krim soda, dasi. Di sungai ya, Pak. Rebal. Oh, nak buat deh. Bud. Ngapa Bud? Okey guys, pagi ini kami akan pulang pukul 7.30. Kami sukses. Amin. Umuran. Nak dibakar umuran apa sikit? Tak banyak lagi ini. Taruh dulu. Taruh. Lembut eh. Oi, datang balik ambil ke aku dah kau. Apa nak teman kau? Hah? Makanlah. Macam mana Datuk? Aku belakang ni. Ada. Okey, kita Mana tu yang banyak-banyak? selamat pagi saya. Okey. Jadi kita dapat coklat tadi, baru kita makan. Lagi tu masak lagi. Kat meja tu ada lagi tu. Dia masak lauk je. Kat mana? Atas meja ni. Dekat kamera. Lauk dia masak asing. Okey, kita akan makan gorengan dari Malaysia. Ini dia. Gorengan dari Malaysia ni. Jauh. Jauh ni. Wah, gorengan ni. Saus dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ni saus dia dari Sweet chili. sweet chili. Malaysia juga. Coba dulu. Bismillah. Sedap. Gorengan ni di Malaysia. Ada masih banyak mah. Kita boleh buat ni mah. Memang sedap. Kau ini gorengan dari mana? Tanda. Dari tanda. Nenek coklat kita ah. Bang Isam lagi buat apa Bang Isam? Mihun goreng. Ini apa ni? Dia itulah belum dikaduk lagi. Rempah dia. Ni lagi. Nanti kita buat Tukang apa tu nama? ayam bakar. Lagi ni buat dia sistem gokil. Pula ni apa?
No. Oh, no. Itu. Yang tengah tu. Diangkat, ditekan. Yang tengah tu. Okey, pukul 7. Beg letak dulu. Okey. Kita ada kerja dulu. Okey, jadi di sini buka hammock tempat saya tidur ni tadi. Mari, duduk. Okey. Pertama sekali tanya kepada diri masing-masing. Tanya kepada YB, Eko dan YB Angam. Apa sekalipun, bagilah satu tepukan gemuruh sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada Puan Mas. Okey, untuk makluman, YB, Datuk-Datuk. Tegal. Program kita masuk datang belati hari ini, kebahagiaannya adalah hasil ataupun usaha permulaan yang diilhamkan oleh Puan Mas. Lepas bulan dulu kita nak bawa dah, tapi Puan Mas jadi saya nak bagi RM50,000. Saya tak ingat walaupun benda tu dah tahun lalu. So hari ni kita dah melaksanakan dan alhamdulillah lah sebab Puan Mas jaya nak ke Cuma satu permintaan dan juga kita akan tanya kepada Puan Mas sebab kami akan tugas di Putrajaya dan kita harap kita bukan nak minta, kita harap lah. Kalau dekat Wabi Sabariah boleh bagi RM50,000, kalau kerja dengan hak Wan nombor tu takkan lah dia bagi. Okey, jadi kita turun. Saya minta cek barang balik semua. List yang ada tak kasi balik. Dan kenakan balik semua sampah-sampah yang kita bawa. Kita bawa turun. Okey. Patin nak bang Tek? Boh dia. Oh, tapi tak tu kata kita isi pai. Kasusnya kita PTV pai. SUP. Okey. Tanya batu. Ada kan? L. Hingga. Okey. Okey. Dah, faham apa? Itu ni. First. Tangan kanan. Tangan kanan. Okey. Ini video. 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 Dia boleh. Saya sekali. Oh, si cikgu. Meh. Kawas kaki kan. Adik Rahul. Cukup ketinggian tu ada. Satu. Datuk sini. Mana Fitri? Tengok Fitri. Datuk. Saya kena keluar. Baik. Stronger. Yeah. Komando lagi. Komando. Kau agak salah. Kau tebal. Okey. Terima kasih.
Okey, sekarang kita persiapan menuju ke pos 1, pos timbah. Ini saya bantu bawa carrier. Wah, ni dia. Carrier tak timbang. Ni tim-tim kami yang bakal balik. Kau depan Kau jadi guide Kita let go kasih dekat ni chip. Okey. Saya akan jadi sweeper. Sweeper. Okey. Ke ada orang lain punya lagi. Ada dua kat orang tadi. Aku ada orang lain lagi. Dia biar tempat je kat sana aja dia. Okey dah. Cip masuk juga. Berarti 11 12. Cip. 12 ni berarti. Balik agak licin kena hujan tadi kan. Cuma alhamdulillah hari ini cerah. Ini bukit Assalamualaikum. Rintangan yang ada. Pos 1. Rintangan pas turun. Saya dah sakit lutut. Ya ke? Ya. Ada hundur lah. Itu cara dia. Ulu kaki mas. Kalau ke depan payah. Sakit lagi. Butuh. Tak jatuh? Okey. Lumayan. Bahaya. Jangan lepas tali tu. Just tu je. Sedap dari belakang. Okey, ini kita menuju ke Sungai 2. Tu airnya dah nampak. Lepas dari ni hilanglah nanjak-nanjak lagi. Ni boleh jalan santai. Okey pakcik. Okey. Masih lagi okey. Kita dah sampai di Sungai 1. Sungai 2. Penyeberangan. Duduk bang. Ya, buka. Atau buka. Ambil air lagi untuk minum. Ayo. Dia. Licin tu Datuk. Kata hari ni. Kata hari ni. Semangat. Tetap semangat. Jangan pernah lelah. Semangat. Cara kita akan mudah. Tidur air. Kita akan ambil air ini dulu. Air mengalir. Macam
Alhamdulillah. Sungai 2 tu Sungai Mentekoh. Sungai Mentekoh. Tadi kami bersiap di situ. Sungai Mentekoh. Okey, ini kita sudah sampai di Sungai Daik. Alhamdulillah. Nah, di sini kita banyak yang santai, duduk-duduk, main air. Nikmat lah. Mantap. Sambil diminum pun langsung tak apa-apa kerana saya dah sering minum. Alhamdulillah sampai saat ini masih aman. Kurang betul lah. Yang sebenarnya nak pakai cari. Terus buat gini, krem dulu. Jatuh kan? Dia RM2 bukan. Dia tutup kaki dia. Hai, Rahul. Kami menanti anda di sini tapi kamu hantar adik kamu Rahul. Terima kasih lah. Tapi okey juga. Pandai kamu. Lagi handsome. Lagi ganteng dari kamu. Ganteng. Okey Rahul, thank you. Selina Kuisan kuatlah. Aduh. Pastikan masuk dalam YouTube. Ya pasti. Nama saya juga. Okey, ni kita. Ni kita nak pergi. Kita dah selesai dari Sungai Daik. Kita sambung lagi dari Pak Cik. Ya. Kamu panggil-panggil saya sama lagi Pak Cik lah, panggil abang lah. Jauh umur 47. Tak apalah, dah awak tak tahu. Tengok tadi awak cakap dengan saya umur semalam umur saya 37. 35. 35 tu boleh panggil abang lah. Alah ganteng lah pula. Masuk dalam ni YouTube. Kita masuk ke YouTube semua. Wah, ini kita dah. Masuk je tengah. Oi. Abang Allah. Apalah. Nipa. Bukan melulas. Melelah. Betul. Melepuh. Melecet. Lecet. Melecet. Oh. Macam saya. Akhirnya kita dah sampai. Kita disambut media. Bukan, Datuk ni. Datuk Rahul, sama Rahul. Pariwisata apa? Kita dah sampai. Alhamdulillah. Pendakian kali ini semuanya berjalan dengan lancar. Pergi lengkap, balik lengkap. Alhamdulillah. Tahniah semua. Tahniah semua. Apa tu? Okey, akhirnya kita dah sampai. Ini rupanya tim sambut kita. Dari tadi mantap. Okey, sudah disambut dengan tim kesihatan. Tim kesihatan. Sudah. Tanya. Sampai. Disambut Pak Polisi. Izin abangku. Kita disambut Pak Polisi. Alhamdulillah kita dah sampai. Ini dia hasil akhirnya. Kita sampai dulu. Bang. Sihat. Alhamdulillah. Dan izin. Mantap ya. Dah penutup. Tapi yang di belakang masih ada kru. Guide. Okey, akhirnya kita dah sampai. Sangat-sangat menyenangkan. Belum. Kena sambut dah. Duduk sikit. Ya, cek tensi lagi. Macam mana Pak Cik? Okey. Alhamdulillah. Setelah ini kita dapat boleh capai apa yang kita hajati. Pengalaman terbaik sini. Alhamdulillah. Kali keempat dah saya sini.
Kali keempat. Dah kali keempat. Dah ke di Indon. Di Indon. Semeru, Bromo, Agopuro. Algopuro, Ya. Gunung Daik. Gunung Daik. Yang keempat. Yang keempat. Alhamdulillah. Selamat. Macam nak. Okey, ini Pak Bapinsa kita. Lebih baik sakit perut daripada dehidrasi. Lebih baik sakit perut daripada dehidrasi. Air kotor. Gas, air kotor gas. Rasa dalam ni kalau dia tengok ada tanah, dia lumut ada tu. Okey. Berdua sana 3 pun ada. Ha? Berdua kat sasaran 3 pun ada. Mungkin berudu lagi semalam. Datuk, macam mana? Alhamdulillah berjaya naik, berjaya turun dengan selamat. Alhamdulillah. Ini apa ni? Bikin TikTok video. Oh. Buat itu video lah. Alhamdulillah pendakian kali ini berjalan dengan aman, lancar, pergi lengkap, balik lengkap. Itu yang paling penting. Okey, terima kasih. Okey, kita juga sama Pak Kadis Kebudayaan Provinsi. Provinsi. Macam mana Pak Kadis mendaki? Alhamdulillah semua selamat ada yang nyampe ke pos berapa? 2, ada yang nyampe ke pos 3. Oke. Alhamdulillah. Mantap. Okey, jadi setelah kita sampai, itu dibariskan lagi untuk dihitung personilnya. Tetap kita cek lagi. Nah, ini. Personil. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Badi Mahkamah, yang berhormat Datuk Sabariah. Bagi tepukan Datuk Sabariah. Datuk mana Datuk? Tak tunjuk. Baik. Dan pengalaman saya lah dalam mengurus pendakian Datuk. Untuk kajian Negeri Pahang ni saya urus sejak tahun 2014. Ini kali pertama kami sampai ada orang sambut macam ni. Sebab daripada kami sampai di Kalon Jara, tak ada wakil macam Datuk yang sambut. Hantar ada. Datuk Zaid pergi hantar, jadi dia balik. Okey. Okey. So, minta Babi kata kata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah sampai saya nak berkongsi kisah Wah Duli Paduka Baginda Tuanku Sultan Pahang. Syabas buat semua peserta pendaki daripada Negeri Pahang bagi tumpukan. Dan kita amat bangga sekali lah. Lagi satu tumpukan. Dan saya ucapkan tahniah kepada semua ya, yang 3 siri, 4 siri tu okey, yang paling kita 6 siri, 7 siri kita minat mendaki ni tak kira siapa sebenarnya. Dan dah bersara pun tahniah. Bagi lepas atas. Lepas. Tahniah lah, mana walaupun pertama kali. Nampak muda. Pak Kadis daripada apa ni? Kebudayaan dan juga kebudayaan yang pertama kali. Okey, buat tangan ni. Tiga kali ya, Bunda Tanah Melayu. Yap. Lingga! Bunda Tanah Melayu. Lingga! Bunda Tanah Melayu. Luar biasa!
Okey, 3, 2, 1. Okey, tukar. Saya Pahang Lingga mengucapkan terima kasih Tok Wan. Terima kasih Tok Wan.